Muslim Food Industry merupakan sebuah syarikat pengeluar dan pengedar makanan berasaskan tepung seperti mi kuning, laksa beras, kuih tiaw dan produk asas seperti cili boh dan beberapa jenis garam milik Bumiputera. Syarikat MFI diasaskan oleh Allahyarham Ustaz Jamaluddin bin Yusuf yang merupakan seorang guru sains pada asalnya. Bermula dengan menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, perniagaan beliau kini terus berkembang dan maju dengan memiliki seramai 60 orang tenaga pekerja. Setelah itu, MFI diteruskan oleh putera-puteri beliau yang diketuai oleh Encik Ahmad Saif bin Jamaluddin. Operasi MFI mesti mematuhi pensijilan halal JAKIM dan piawaian keselamatan makanan seperti mesti dari KKM. Pada tahun 2011, MFI menaik taraf kilang mereka dengan mesin yang lebih canggih dan efisien untuk menampung permintaan yang tinggi. Proses pembuatan mi kuning bermula apabila tepung dimasukkan ke dalam mesin sebelum diuli sehingga menjadi dough. Dough yang terhasil kemudiannya diproses menjadi kepingan nipis lalu dibentuk menjadi mi kuning. Seterusnya, mi tersebut dihantar ke bahagian dapur untuk direbus sehingga sempurna. Selepas direbus, mi akan melalui proses pembasuhan dan penyejukan menggunakan mesin khas bagi memastikan kualitinya terjaga. Akhir sekali, mi kuning ditimbang mengikut berat yang ditetapkan sama ada 400 gram atau 1 kilogram sebelum dibungkus dan sedia untuk dipasarkan. Setiap hari, Muslim Industry Food menghasilkan sebanyak 16 tan mi kuning dan juga 12 tan kuih tiaw. Oleh itu, MFI menggunakan mesin-mesin yang canggih dan terkini untuk memastikan penghasilan produk yang lebih cepat bagi memenuhi permintaan pelanggan. Dari sudut rutin kerja di MFI, setiap pekerja perlu sentiasa mematuhi garis panduan yang ketat seperti penjagaan kebersihan mesin, kebersihan kawasan kerja dan keselamatan pekerja bagi memastikan proses penghasilan produk berjalan dengan efisien serta produk yang dihasilkan berkualiti tinggi. Cabaran yang dihadapi dalam industri adalah dari segi kurang tenaga kerja mahir. Selain itu, MFI menghadapi cabaran untuk menarik minat dan mengekalkan bakat tempatan dalam bidang tenaga kerja mahir yang profesional kerana persepsi masyarakat terhadap pekerja kilang kurang baik. Hal ini menyebabkan MFI perlu menawarkan gaji yang setara dengan kemahiran digital dan teknikal yang dituntut oleh industri. Muslim Food Industry terus bergerak maju untuk menyediakan produk yang halal dan bersih dengan harga yang berpatutan kepada pelanggan terutamanya umat Islam di seluruh dunia. MFI juga mempunyai rangkaian pengedar yang luas dan berintegriti tinggi dalam memastikan produk halal menjadi pilihan utama pelanggan. Hal ini menjadikan Muslim Food Industry sebagai pengeluar produk Muslim halal nombor 1 di Malaysia. Sebagai sebuah syarikat pengeluaran makanan Muslim, MFI menyokong gaya hidup moden yang serba pantas dengan menawarkan pilihan makanan yang mudah disediakan, harga yang berpatutan dan dijamin halal. Dengan ini, secara tidak langsung membentuk budaya pengguna yang bukan sahaja mementingkan harga yang murah tetapi juga berkualiti. Selain itu, MFI juga membuka kedai jualan bersebelahan dengan kilang untuk memberikan peluang kepada penduduk kampung setempat bagi mendapatkan produk-produk MFI dengan harga yang lebih murah berbanding di pasar raya. MFI juga menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka yang daripada penjara parol dan pesakit mental. Mereka akan dibimbing oleh ustaz yang disediakan oleh Muslim Food Industry.